Okey, saya terus kongsikan. Boleh dengar sebelum saya terusan. Tadi saya nampak ada simbol best tadi, maksudnya boleh dengar lah. Okey, ni satu perkongsian lah, satu perkongsian berkaitan dengan HTI. Terutama saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Syai. Dr. Syai tidak jemu-jemu menjemput saya. Sebenarnya saya pun tak adalah tinggi ilmu mana sangat. Cuma atas perkongsian ni, atas jemputan, saya kongsikan benda ni. Dan saya kira saya harap dapat memberi manfaat kepada penulisan-penulisan rakan-rakan depan saya ni. Okey, saya teruskan. Okey, saya kira dalam ni mungkin ada yang dah biasa guna HTI ni. Mungkin ada yang dah biasa guna. Okey, direkod, direkod. Ini direkod. Okey, kita tengok yang ni. Ni salah satu contoh penggunaan HTI lah, HTI dalam kajian. Mula-mula saya bagi tahu secara umum dulu, kemudian kita tengok bagaimana nak tulis menggunakan perisian HTI ni. Macam mana kita nak tulis laporan dia. Okey. Pertama saya mulakan dengan apa data yang kita boleh masuk dalam HTI ni. Okey, secara umumnya data yang kita boleh masuk dalam HTI ni adalah data video dan data teks, PDF ke, Word ke, ataupun kita panggil apa, teks Excel ke apa, semua kita boleh masuk. Video pun kita boleh masuk, audio pun kita boleh masuk. Cuma biasanya kita akan guna teks lah. Okey, bagaimana teks ni kita dapat masuk? Bagaimana sumber teks ni? Sumber teks ni daripada pelbagai. Contohnya daripada temu bual. Kita buat temu bual, kemudian kita transkripkan teks tu, ataupun kita lihat kepada analisis dokumen dan kita transkripkan teks tu. Ataupun kita ambil rakaman ke, video YouTube ke apa, kita ambil teks. Ataupun kita ambil daripada komen-komen, kita ambil teks. Okey. Dia berkaitan dengan tulisan teks. Video pun boleh sebenarnya. Cuma kalau video ada beberapa function dalam HTI ni dia tak bekerja dengan penuh. Sebab tu kalau kita perasan HTI ni dia ada TI huruf kecil. Huruf kecil kat belakang tu maksudnya text interpretation kat belakang tu. Okey. Itu berkaitan dengan sumber data yang boleh dimasukkan dalam HTI. Sebab tu sebelum kita masukkan dalam HTI ni, kita kena pastikan kalau temu bual yang kita buat, pastikan temu bual kita tu adalah teks yang kita masukkan, transkripsi yang kita masukkan tu dah disemak, dah betul. Boleh kita nak semak dalam HTI dan betulkan dalam HTI pun boleh juga. Okey, seterusnya selepas kita dah ada data ni, data teks ke, data temu bual ke, analisis dokumen ke, ataupun pemerhatian dalam bentuk kita catat pemerhatian kita tu. Okey, kita boleh masukkan. Kemudian yang kedua adalah kita kod, proses kod. Yang tu yang utama dalam HTI ni. HTI ataupun NVivo pun kita ada pengekodan tu. Kita panggil pengekodan. Okey. Sambil-sambil tu saya tengok juga paparan ni, saya takut hilang paparan dia kan. Okey, kalau kod, kalau kita tengok HTI ni dia ada kod. Ni saya buka dah ni. Saya buka HTI, dia akan keluar paparan macam ni lah. Okey. Kalau kita buka yang mula-mula, dia akan keluar macam ni. Mungkin audien tak dapat lihat paparan ni. Tapi yang ni selepas saya buka. Audien boleh boleh cuba install, sebab dia bagi percuma sebenarnya 30 hari. Percuma, dan 5 hari kita dapat guna full secara penuh. Secara penuh tu maksudnya kita dapat masukkan pelbagai ratus-ratus data kita boleh masukkan. Tetapi selepas 5 hari dia ada limit, hanya 10 dokumen saja boleh dimasukkan, dan kita boleh guna lagi sepanjang 30 hari. Okey, cuma saya tengok di mana-mana pembelian atas talian macam Shopee ke apa, dia ada jual dalam bentuk yang lebih murah lah, dalam RM20 ke RM30 macam tu untuk kita guna. Cuma dia tak ada function, beberapa function, saya tak silap saya function AI tu tak ada, untuk kita buat rumusan. Kita masukkan artikel dan kita minta AI rumuskan, yang tu tak dapat kalau dalam bentuk Shopee. Sebab sekarang HTI masih lagi HTI 25, dia ada AI tu. Okay, cuma kalau nak langgan tu dia ada dalam package satu semester tak silap saya 100 lebih, 6 bulan 200 lebih tak silap saya. Dan dia murah kalau ada kad student. Kad student dia akan murah 200 lebih macam tu lah. Kalau setahun tak silap saya dah 400 lebih setahun. Okay.
Dulu dia bagi 2 tahun, lepas tu lebih. Cuma sekarang setahun. Okey, mungkin disebabkan peningkatan kos, saya tak tahulah macam tu. Cuma dia ada tambah function-function dan dia ada juga satu lagi dipanggil auto transcript. Kita masuk saja rakaman audio, dia akan auto transcript situ. Dia bagi 2 jam setiap kali kita mula-mula kita guna, dia bagi 2 jam, dan bila dah habis 2 jam tu, kredit dah habis 2 jam, kita kena beli balik. Okey, itu sedikit lah. Tapi tak apa. Tuan-tuan boleh cuba guna dulu. Cuma yang guna yang percuma dan biasakan. Okey, seterusnya yang saya bagi tahu tadi, berkaitan data, seterusnya berkaitan dengan kerja SDI ini adalah kita nak kodekan. Kita kodekan. Ni contoh yang saya buat. Saya ambil satu. Okey, ini saya ambil RPH ni. RPH, apa yang SDI dapat buat adalah SDI dapat kodekan. Biasa kita buat manual kan, kita buat manual, tapi dalam SSCI ni kita dapat buat secara ni lah, secara digital sini dan direkodkan. Ini kita dapat besarkan sikit, tengok pada kesesuaian kita. Okey, ni RPH. Contoh, yang ni saya kaji untuk saya bina satu rumus ABCDE, tambah satu lagi E kat situ. Macam mana kita sini, kalau kita tengok, saya highlightkan. Yang ni saya highlightkan semua ni, dan saya klik kanan, kita boleh apply code. Terpulanglah kita nak apply code apa. Macam sini saya dah applykan kod dia. Objektif pembelajaran membaca dan menulis, bertutur, mendengar dan bertutur sini, MB. Saya dah buat ringkasan sini. Itu antara kita panggil apa, kemudahan yang diberikan oleh SDI ni untuk kita kod. Dan kita baca lagi, kita boleh kod lagi. Kita baca lagi, kita boleh kod. Kod ni dia sama function dengan kalau secara manualnya kita guna sticky note. Kita sticky note. Dan kalau function yang ni pula, yang ni kita panggil quotation. Kalau kita highlightkan saja ni, dalam SDI kita panggil quotation. Kita klik kanan dan kita tekan klik quotation. Bila kita klik quotation, contoh saya klik tadi, kita boleh komen pada quotation tu. Kan biasa kita baca satu temu bual lah, contohnya kita baca satu temu bual, kita ada pemahaman kita sendiri. Jadi kita boleh komen. Kita boleh komen ni maksudnya kita boleh tulis pemahaman kita tentang apa pemahaman kita tentang transkrip temu bual tu. Sebab apa penting pemahaman ni? Sebab semakin banyak temu bual yang kita buat, kita baca, mungkin pemahaman kita berbeza-beza, kan? Kita baca mula-mula pemahaman kita macam ni, baca kedua pemahaman lain pula. Jadi kita tulis benda ni, SDI sediakan benda ni supaya pemahaman kita tu sentiasa konsisten. Dulu kita faham macam tu dan kita baca balik, yang ni lah yang aku faham dulu. Dan kalau ada penambahbaikan, kita boleh tambah lagi pemahaman kita sini. Okey. Kemudian lepas kita code macam ni, kita boleh apply code lah. Selepas kita create quotation ni, kita boleh apply code. Contoh saya apply code ni, saya apply code A contohnya. Okey. Tekan A dan kita tekan tambah je. Dia dah jadi kod A sini. Dan kalau kita tengok sini, dia ada kod A. Kod A ni juga kita boleh ceritakan A ni bermaksud apa. Kita klik kanan pada kod A ni, kita boleh masukkan pada edit comment. Edit comment ni kita tulislah apa yang dimaksudkan dengan A. A ni sebagai contohnya saya buat sini, A sebagai pelajar yang baik. Okey. Jadi kita faham apa maksud A ni. Kita tekan je, kita dah tahu A ni apa. Macam sini saya tekan, saya tahu OP ni maksudnya kemahiran bahasa. E ni maksudnya efisiensi. Setiap kod tu kita namakan, kita boleh namakan. Okey, tu antara kemudahan yang diberikan dalam SDI ni. Kita kod lah. Biasanya manual, kita guna sticky note dan kita highlightkan dengan pen warna semua tu. Selepas habis kita highlight, kita ada masalah untuk susun balik apa pemahaman kita, macam mana kita nak analisis balik generate kita tu. Ataupun biasanya kita buat manual secara jadual. Kita buat jadual, maksudnya kita tulis yang ni tema apa, yang ni tema apa, dan kita buat jadual. Yang tu pun tak ada masalah juga. Cuma dia ada hard maksudnya hard human menganalisis berdasarkan jadual. Hard tu je lah kita akan dapat tengok tema utama, dan kita dapat tengok bagaimana sesuatu tema tu terbentuk. Tapi melalui SDI ni kita dapat analisis balik kod. Ada juga kod yang kita buat ni, yang kita highlightkan ni, ada juga kod yang bertindih, ada juga kod yang sepatutnya digugurkan, ada juga kod yang sepatutnya di-mergekan. Okey, seterusnya
untuk penggunaan untuk kod ni saja. Sebenarnya kod dalam STI ni dia berbeza dengan kalau kita tengok yang ada yang baru ni AI Lice. Saya ada cuba juga AI Lice tu. Dr. Tuan Puan pun boleh cuba juga AI Lice tu. Cuma saya tengok kekurangan yang ada pada AI Lice ni, dia tak boleh buat kod sebab dia tak boleh analisis kita lakukan pengukuran ni secara deduktif. Secara deduktif ni maksudnya kita dah ada kod sedia ada ataupun kita dah berpegang pada sesuatu teori. Contoh sini saya dah ada satu pemahaman. Pemahaman maksudnya sebelum ni dah ada kajian tentang ABCD ni. Saya dah ada satu konsep. Cuma sekarang ni saya nak tambahkan E dan F dan saya nak tengok benda ni ada ke tak dalam RPH ni. Nak buktikan benda ni dalam masa sama nak tambah lagi elemen E dan F. Jadi saya guna kod sedia ada. Ni kita panggil kod kod deduktif, didaktif lah, didaktif ataupun kita dah ada teori sesuatu teori. Contohnya kita belajar tentang sastra kan, kita guna teori sastra. Dan teori sastra tu dia dah bagi tahu teori ni ada 4. Jadi kita nak analisis adakah wujud dalam sesuatu penulisan tu teori tersebut. Tu kita panggil kod deduktif. Yang ini saya tengok AI Lice yang ada dipromosikan penggunaan dia dan dibandingkan dengan STI dia tak dapat buat yang ni. Okey, seterusnya kita dapat juga buat pengukuran secara ataupun kita panggil kaedah induktif. Induktif ni maksudnya dia sesuai kalau temu bual. Maksudnya kita baca temu bual tu apa yang kita faham. Kita tak berdasarkan teori mana-mana, cuma kita berdasarkan data tu. Kita faham apa. Contoh kita temu bual guru tentang didik hibur kan. Kita baca temu bual dia balik, kita tengok guru ni cakap didik hibur ni sukar dilaksanakan. Jadi kita buat satu kod sukar. Kita baca lagi dia cakap sukar sebab masa. Jadi kita buat kod masa. Maksudnya kod tu dibina melalui data kita. Kita tak berdasarkan mana-mana teori dan mungkin teori itu sebagai bukan fungsi dia untuk jadi garis panduan kita nak buat kod. Teori itu ada juga tapi bukan garis panduan untuk kita buat kod. Cuma kod yang kita terbitkan tu adalah berdasarkan data tu. Okay, itu kita panggil kod induktif. Di sini STI dia dapat buat dua-dua. Kita nak buat kod sendiri, contoh kan. Contoh kalau saya buat kod ni, kita boleh terus kat sini. Ada data. Ni kita dah ada data sini. Kita highlightkan saja. Kemudian kita klik kanan, kita create quotation ni. Dia akan create lah quotation. Kemudian dia akan keluar sebelah ni. Sebelah ni create quotation. Okey, ni dah ada saya buat kat sini bawah ni. Kita highlightkan ni dan kita klik kanan, create quotation. Okey, dia akan keluar macam ni lah biru ni. Di sini bila kita tekan sini, kita boleh komen sini. Contoh sini saya tulis percubaan. Okey. Maksudnya bila kita baca je, kita nak klik sini balik, kita tahu okey, yang saya faham dulu percubaan sini. Kemudian kita nak kodkan dia, kita klik balik. Sini pun boleh nak klik, sini pun boleh kita nak klik. Klik apply code. Jadi kita tulislah sini percubaan. Okey, dia akan terbina kat sini percubaan. Dan kita boleh selepas kita buat macam tu, kita bolehlah nak susun dan sebagainya tu. Kita boleh warnakan. Contohnya kita nak warnakan, kita klik kanan saja, kita warnakan, change color ni, kita pilih warna apa yang kita suka. Contohnya orange. Dia dah jadi orange sini. Okey. Itu yang kedua. Seterusnya berkaitan dengan STI ni juga, konsep yang digunakan dalam STI ni adalah konsep TCA, iaitu Thematic Content Analysis. Thematic Content Analysis ni, bagaimana dipanggil Thematic Content Analysis ni, dia gabungkan tematik dengan kandungan kat situ. Okey. Kalau kita tengok sini bagaimana dia buat benda ni, sebab STI ni dia dapat paparkan secara tematik dan dia dapat paparkan secara frekuensi. Okey, macam mana dia dapat paparkan tu? Pertama kita tengok apa paparan yang dia dapat paparkan. Kita tengok paparan dia melalui network. Ni contohlah, dia berterabur sikit paparan network. Ni paparan network. Saya dah kod semua dan saya nak tengok network dia macam nilah, paparan network dia. Ni agak saya tak tersusun sini kan. Saya cuba buka yang lain. Ada satu lagi ni RPH, kita tengok kepada analisis kata kunci. Okey. Saya buka yang ni.
Kita cuba tengok yang ni. Yang ni pun okey. Okey, kita tengok paparan network. Contoh ni paparan network. Contoh kita nak tengok konteks ni, bagaimana konteks ni terbentuk. Dia berdasarkan ni tema besar lah, tema utama. Dia berdasarkan tema kod jati diri, kod integriti, kod ekonomi, kod sains, alam sekitar dan sebagainya. Ni kita panggil konsep tematik. Sama juga dengan yang ni, minat. Kita tengok, okey, ni minat. Okey, bagaimana kod langkah ni terbentuk dan bagaimana kod minat ni terbentuk. Yang minat ni merupakan kod utama, yang ni merupakan sub kod. Sebenarnya kita boleh lagi keluarkan maklumat ni. Okey, kita keluarkan maklumat. Contoh saya tulis, saya klik sini, add neighbor ni, kita pergi ke agak banyak juga. Okey, saya ambil balik, dia agak banyak sebenarnya. Okey, saya ambil pengalaman lah. Pengalaman, bagaimana kod pengalaman ni terbentuk. Ni selepas kita buat pengekodan semualah, dia akan keluar. Kita boleh paparkan dalam bentuk macam ni. Okey, kod pengalaman ni terbentuk berdasarkan ni. Berdasarkan ni semua yang saya gerakkan ni berdasarkan teks dia. Dia tak nampak penuh lagi teks, kita boleh buka. Teks dia kita boleh buka, kita boleh tengok. Tunjuk je pada, klik pada mata tu, dia akan tulislah situ. Okey, pengalaman potensi industri kraftangan Indonesia ni yang saya highlightkan, ataupun kalau dalam manual yang kita highlightkan semua yang dalam tag tu yang saya highlightkan ni, saya akan kodkan dia sebagai potensi. Cuma dalam kod potensi, dalam kod nilai, kesan, punca punca, kesan dan kata kunci umum ni, saya kita panggil golongkan dia di bawah satu kod besar, iaitu minat. Ni saya kaji berkaitan dengan kata kunci soalan SPM. Bagaimana soalan SPM tu terbentuk. Okey, kalau manual bentuk dia macam ni. Kita buat jadual. Kita akan buat jadual. Laju pertama adalah petikan daripada data. Contohnya daripada temu bual, kan? Petikan asal daripada temu bual. Laju kedua, kita akan buat apa tema terbentuk. Mungkin ada 3 tema terbentuk daripada 5 temu bual ni. Kemudian daripada 3 tema terbentuk tu, kita tengok 2 daripada 3 tu, 2 tu kita dapat gabungkan bersama, ataupun 3-3 tu dia boleh digolongkan dalam satu tema yang sama. Biasanya macam itulah. Kod biasanya kita ada 3 lapis. Kod utama, kemudian subkod, kemudian barulah data sebenar. Okey, data sebenar. Ni yang kita panggil tematik ni. Kita dapat paparkan dia dalam bentuk tematik. Okey. Yang saya beritahu tadi, LTI ni dia ada, kita panggil apa? Dia panggil TCA, Thematic Content Analysis. Doktor tuan-puan pun boleh rujuk di dalam talian, cuba type je Thematic Content Analysis LTI. Memang dia akan guna analisis macam ni. Okey, seterusnya kita tengok pula bagaimana konten tu dibuat. Konten tu dibuat, kita boleh guna yang ni lah. Biasanya kita akan guna kod co-occurrence, kod dokumen, ataupun word frequency. Contoh saya tunjukkan kat sini. Kita ambil kod dokumen. Kod dokumen sini, nampak ke ni? Oh, dia tak keluar sini. Tak keluar. Sekejap, saya tutup dulu yang satu ni. Okey, yang ni kalau paparan kita panggil konten tadi, tematik, kita panggil, kalau tematik tadi dia panggil gambar rajah network. Kalau konten ni, gambar rajah ni lah, dia akan keluar 2 gambar rajah. Satu gambar rajah Sankey, satu lagi gambar rajah graph, force direct graph. Okey, saya tunjukkan dulu benda ni. Okey, ni contoh gambar rajah Sankey. Kita klik je kod yang kita dah buat dan yang kita dah kodkan. Ni kalau kita dah analisis lah. Kemudian kita klik saja dokumen-dokumen yang kita dah kodkan tu. Ini contoh dokumen yang kodkan. Okey, pertama kita akan diberi dalam bentuk jadual.
Yang ni kita panggil content analysis dalam bentuk jadual. Dia akan bagi dalam bentuk frekuensi. Kita boleh ubah jadual ni nak dalam bentuk macam mana, jumlah macam mana. Okey, ataupun kita nak terbalikkan dia. Kita nak dokumen sini kod di atas, ataupun kod di sebelah ni dokumen di atas. Dua-dua pun boleh. Okey. Kemudian kita juga dapat buat dalam paparan Sankey. Sankey macam ni lah. Oh, dia hilang. Saya masukkan balik paparan Sankey tadi. Oh, dia hilang terus. Saya buka balik. Oh, dia hilang terus tadi. Okey, dia akan keluar dalam bentuk paparan Sankey. Paparan Sankey ni tadi kita akan dapat tengok frekuensi lah, frekuensi ataupun kelebaran berapa kali kod yang kita bina. Contohnya A tu, kod A tu saja berapa kali kita kodkan pada data tu. Itu kita boleh tengok berdasarkan paparan Sankey. Data kita pula, contohnya kita ada 10 temu bual kan. Pada temu bual 1 ada berapa kod A tu. Dia tak sama. Kadang-kadang data 1 kita ada 2 je kod A. Data 2 ada 5. Data 3 ada 6. Itu yang menarik, kita dapat analisis benda ni. Jadi kita dapat kenal. Kalau kita temu bual guru A, mungkin kod A ni agak kurang. Kalau kita temu bual guru B, kod A ni agak banyak. Di situ kita dapat juga menilai kepada jawapan-jawapan orang yang kita temu bual tu. Okey, saya buka balik yang tadi. Dia tertutup tadi. Okey, saya kongsikan balik. Oh, yang ni saya dah kongsikan. Bukan yang ni. Okey, yang ni kita tengok ini dalam bentuk jadual tadi. Okey. Dan satu lagi, selepas dalam bentuk jadual, di sini kita boleh ubah. Kita nak tengok dalam bentuk Sankey contohnya. Oh, dia hilang. Kalau saya tunjuk dalam bentuk Sankey, dia hilang. Okey. Mungkin kait dengan internet ni saya rasa. Tapi tak apa, saya tunjuk juga dalam bentuk penulisan. Penulisan macam mana bentuk Sankey tu. Saya buka penulisan ni. Okey, saya kongsikan sini. Okey. Kalau kita tengok penulisan bentuk Sankey, dia akan berbentuk, sekejap saya tunjuk. Ni Sankey. Dia akan keluar macam ni. Ni Sankey. Maksudnya kod A, kod B, kod C, kod E dalam satu RPH yang saya ambil daripada Bumi Gemilang ni, kita dapat tengok OPC, maksudnya konten tu yang banyak. Konten tu yang banyak. Tapi kalau RPH pelajar APG, kita nampak dia lebih sekata. Sebab apa? Kita dapat rumuskan di sini RPH Bumi Gemilang ni, saya analisis RPH Bumi Gemilang, saya analisis pada objektif pembelajaran. Kita dapat tengok cikgu-cikgu banyak menulis objektif pembelajaran dia banyak pada kita panggil apa, konten dia, ABC. Konteks dalam ABC saya ni kita namakan C ni sebagai konten. Dalam C ABC satu lagi dia akan panggil tak silap saya konteks. Lupalah. Okey. Tapi kalau dalam RPH IPG kita tengok semua sekata. A lah lebih kurang sikit. A sikit. Tapi B behavior, kata kerja yang kita gunakan, konten gunakan, degrees dia, E dia, semuanya hampir banyak. Cuma form je, bentuk. Bentuk ni macam RPH tu ada yang tulis dalam bentuk bertulis, dalam bentuk lisan. Jarang ditulis macam dalam bentuk kumpulan, jarang ditulis. Jadi sebab tu kita tak galakkan dalam objektif terlalu banyak. Bentuk ni tak perlulah. Okey.
Okey, ni dalam bentuk Sankey. Kemudian content analysis ni juga kita dapat tengok dalam bentuk ni. Ni kita panggil bentuk Force Direct Graph. Force Direct Graph kita dapat keluarkan bentuk macam ni. Okey, dan satu lagi yang tadi inilah bentuk jadual dan ada frekuensi ni. Kod A untuk RPH bumi gemilang ada berapa kod A? Sini dia tulis 262. Dalam RPH IPG ada 38. Nampak beza dia. Yang ni terang maksudnya kurang kod dia. Yang ni nampak gelap maksudnya pekat. Warna dia pekat maksudnya ni banyak. Dan ini kepekatan yang paling tinggi ni dia akan makin gelap lah. Okey. Itu berkaitan dengan TCA itu sendiri. Cuma dalam TCI ni juga kita dapat tengok kepada satu lagi. Selain kita dapat tengok kepada jadual ni, kita dapat tengok kepada pertindanan kod. Maksudnya kod akuran. Macam mana kita nak buat kod akuran tu? Contoh, saya bagi contoh sini. Okey. Saya kena buka dulu STI ni. Dia tertutup tadi. Kod akuran ni berlaku. Contoh, saya highlightkan yang ni, kan? Saya highlightkan yang ni. Untuk ayat ni, saya highlightkan sebagai kod A. Dalam masa yang sama, yang saya highlight ni juga, saya rasa kod B pun sesuai diletakkan di sini. Jadi dia ada pertindanan kod kat situ 2 kali. Ini biasa berlaku kalau kita analisis data teks. Kadang-kadang satu petikan tu bukannya untuk satu kod je. Kadang-kadang kita boleh kongsikan beberapa kod. Okey. Dengan bantuan STI ni, kita dapat analisis balik kod yang bertindan tu, adakah kod tu valid ataupun kod tu perlu digugurkan. STI akan baca sini yang warna kuning ni, dia menunjukkan kod tu valid. Dan kalau kepekatan warna tinggi ni memang valid lah. Dicampur lagi dengan kuning, maksudnya kod tu valid. Okey. Satu lagi kita akan jumpa kod tu dia pekat tapi dia tanda merah. Tanda merah ni maksudnya kod tu tak valid. Tanda merah ni sama ada kita kena gugurkan satu ataupun kita kena mergekan dua kod ni. Kod OPCOC ni content of content saya tulis sini ni. Dan degrees ni perlu digabungkan sebenarnya. Ataupun perlu digugurkan salah satu. Itu yang STI dapat STI baca. Sebab apa dia baca macam tu? Sebab dia baca daripada 66 ni, semualah 66 ni daripada 92 73 kod. Daripada 92 kod yang wujud dalam dokumen, 73 dia berlaku bersama dengan kod ni. Okay. Lepas tu dia keluar simbol merah macam ni. Simbol merah macam ni. Dan dia bagi clue kepada kita supaya semak balik simbol. Okey. Seterusnya, sambil-sambil buka RPH yang saya buka tadi. Satu lagi, kalau kita tengok STI ni juga, yang saya tunjuk tadi, kod akuran tadi, yang warna merah dan kuning tu, sebenarnya dia membantu kepada kita panggil human error. Dalam istilah STI nya human error. Bagaimana berlaku human error tu? Kadang-kadang kita tak perasan benda ni. Kita tak perasan dan kita minta alat untuk analisis benda ni. Sebab bila kita berdepan dengan banyak temu bual, 10 pun kira dah banyak dah sebenarnya, kan. Kita berdepan dengan temu bual ni, teks pula, bila kita baca hari ni, kita baca pula esok, mungkin dia dah berubah dari segi pemikiran kita semua, pemahaman kita. Dan mungkin kita akan membina kod baru. Sebenarnya kod tu kita highlight satu petikan tu cukup kod A je. Cuma hari esok tu kita rasa macam lebih sesuai kod B. Dan kita buat juga kod A. Tapi sampai habis kita analisis balik dengan analisis kod akuran tadi. Kita boleh klik sini. Ni kod akuran ni. Bila kita analisis balik, rupa-rupanya menunjukkan timbul simbol merah. Maksudnya STI baca kod ni sama ada perlu digugurkan salah satu ataupun kita boleh mergekan dia. Kita rujuk balik lah. Mungkin kita tak perasan, tapi bila kita rujuk balik kita akan sedar samalah kod ni memang sepatutnya digabungkan ataupun digugurkan. Okey. Satu lagi saya tunjukkan dulu sini. Lepas ni saya akan tunjuk kepada penulisan terus. Bagaimana penulisan menggunakan STI ni. Satu lagi kelebihan STI ni adalah kita dapat bina satu kebolehpercayaan. Ada yang guna kohong kapal.
untuk kebolehpercayaan dalam LSTI, dalam kualitatif ni. Okey, cuma dalam LSTI ni dia bina satu, kita panggil apa, satu fungsi, satu kemudahan. Okey, saya buka dulu sini. Satu kemudahan yang mana nilai kebolehpercayaan tu boleh dikira. Dia menggunakan beberapa nilai. Pertama, nilai peratusan mudah dia panggil, simple percentage lah. Kemudian dia ada juga nilai Krippendorff. Nilai Krippendorff. Okey, saya tunjukkan kat sini. Ni contoh yang network tadi. Ni network tadi. Okey, nilai tu kita nampak ke kalau dalam ni? Saya samis-samis dulu, saya kena tengok juga. Takut tak nampak kan. Dia keluar macam ni. Okey, kita tekan tadi, saya tekan kat atas ni tadi, analysis. Kemudian saya tekan kepada intercode agreement. Kemudian saya tekan pada enable. Okey, kemudian saya klik balik calculate intercode. Okey, di sinilah kita dapat maksudnya kita dapat analisis balik kod kita tu. Adakah kod kita tu mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi ataupun rendah. Okey, di sinilah kita mula dengan analisis ni. Kita pergi kepada calculate intercode agreement. Kemudian kita kodkan. Okey, cuma yang ni saya tak masukkan lagi. Saya tunjuk yang satu lagi. Saya kongsikan satu lagi. Itu tak ada intercode agreement tadi. Saya cuba tunjuk yang ada dulu. Okey, kejap Ada beberapa kajian yang saya tak guna intercode agreement, tapi ada juga beberapa kajian yang menggunakan intercode agreement. Sebab tu ada beberapa benda yang bila saya buka, rupanya yang ni tak ada intercode agreement. Bila buka, yang ni ada. Okey, tapi yang ni pun saya kira penting juga, sebab ramai yang guna LSTI tapi dia tak sampai kepada code agreement ni. Code agreement ni macam mana? Okey, saya buka satu. Kalau dapat ditunjukkan sini. Okey, yang ni dapat saya kongsikan dulu slide ni. Okey, paparan ni, yang ni selepas saya tekan kepada analisis tadi, dan saya tekan kepada calculate intercode agreement, kemudian dia minta add user ni. Okey, add user sini saya ambil lah nama pelajar juga ni sebenarnya, Markis dan Muhammad Sufian Ismail. Jadi saya add, kemudian dia minta dokumen sini. Okey, cuma dokumen ni dia tak lengkap ni, dia hilang dokumen. Okey, tak apalah, kita klik dokumen ni, dia akan keluar apa kod yang kita nak analisis, dan kita boleh klik balik analisis. Okey, kejap, yang ni macam tak lengkap. Saya nak tunjukkan, saya tunjuk satu lagi kalau ada, supaya kita nampak kan macam mana intercode agreement tu dilakukan dalam LSTI ni. Okey, dia ambil masa sikit, sebab bila kita nak intercode agreement ni ada beberapa proses sebenarnya. Beberapa proses yang kita kena lakukan. Yang pertama, kita kena save dulu apa yang kita dah code tu. Kemudian kita kena upload ke cloud. Upload ke cloud tu. Itu beberapa proses tu yang kadang-kadang kita guna LSTI tapi kita tak tahu, yang ni boleh guna juga sebenarnya. Ada benda-benda macam tu yang kita lepas pandang lah kan. Okey, macam tak dapat buka ni, tak dapat tunjukkan. Saya tunjuk kepada contoh terus. Contoh bagaimana paparan code agreement ni. Bagaimana paparan code agreement ni. Kalau ada kat sini contoh penulisan dia. Okey, ada sini, saya kongsikan. Okey, dia akan keluar paparan macam ni. Bila kita analisis, dia akan keluar paparan macam ni.
Okey, nampak kan? Ini boleh rujuk jurnal bahasa ni. Okey, paparan macam ni maksudnya uh, melalui LTSTI ni biasanya saya buat macam ni. Saya dah kod semua dan saya minta rakan saya install LTSTI, dan dia akan install sebab kita tahu dia akan boleh guna selama 5 hari full. Okey, ataupun 30 hari secara limit lah, 10 dokumen. 30 hari tu kita boleh buat intercode ni. Kita run saja intercode agreement tadi dan kita minta kita kongsikan dalam LTSTI ni. Bila kita upload dalam cloud, kita boleh kongsikan apa yang kita dah kodekan tadi kepada rakan kita. Bila dapat kepada rakan kita, dia akan kod balik. Bila dia kod, dia setuju tak dengan kod yang kita dah buat, dia akan kod balik lah. Dia tengok yang kita kod ni, dia kod. Tapi tak semua. Contohnya kita ada 10 temu buah, tak semua 10 tu kita kod kan. Kalau 3 pun dah cukup, 3 temu buah pun dah cukup. Dia macam dalam kualitatif kita panggil ujian rintis. Kadang-kadang kita guna 30 sampel kan. Dalam kualitatif ni biasanya saya ambil dalam 3 ke 4 untuk kita pastikan kod yang dijana ataupun dibuat oleh kita tu konsisten. Kalau orang lain guna kod kita tu pun dia akan kod secara konsisten juga pada data yang sama. Okey, dia akan kod di sini ditunjukkan ni saya, ni rakan saya. Kuning ni maksudnya samalah. Ini sama, ada juga yang tak sama. Contohnya ni kuning kan, ni tak sama. Ada yang sama, ada yang tak sama. Dan akhirnya kita akan jumpa satu nilai dipanggil Krippendorff binary lah, ataupun Krippendorff alpha. Nilai dia akan keluar nilai 878. Biasanya nilai 0.75 menunjukkan nilai yang boleh diterima. Atas pada tu boleh diterima lah. Kalau 0.75 ke bawah, nilai masih diterima tapi lemah. Tapi biasanya kita akan dapatkan nilai 0.75 ke atas. Okey, ni antara kita panggil apa, antara maksudnya LTSTI ni dia dah complete pengiraan dia situ. Daripada kita code, kemudian kita analisis adakah terdapat human error, dan seterusnya kita janakan kebolehpercayaan kod kita. Okey, dan selesailah. Okey, seterusnya saya terus kepada bila kita dah guna semua ni, macam mana cara kita nak tulis sebenarnya. Macam mana cara kita nak tulis. Saya tengok beberapa perkara lah. Contohnya dia dah boleh guna LTSTI, cuma bila dia nak tulis tu bagaimana nak mula, mungkin kita keliru juga di situ. Bagaimana nak menggunakan nak jadikan penggunaan LTSTI kita ni ditulis ataupun dilaporkan. Okey, sini saya rujuk kepada beberapa artikel yang pernah diterbitkan. Okey, sebagai panduan lah. Dr. Tuan Puan pun boleh rujuk artikel-artikel ni. Okey, yang pertama saya ambil sini, ada 3 artikel sini. Yang ni daripada artikel Pertanika Humanities Social Science, tak silap saja, UPM. Saya kongsikan sini. Nak cari, tak jumpa tadi. Okey. Yang ni yang saya tunjuk dalam LTSTI tadi, yang mana saya analisis kepada soalan karangan tadi. Okey. Pertama, kita terus kepada metodologi. Okey, metodologi untuk guna LTSTI sebenarnya banyak cara dia. Kita boleh guna yang FRIES ni. FRIES diperkenalkan model NCT. Model NCT. Dan satu lagi fasa TCA, Thematic Content Analysis. FRIES lah. Dr. Tuan Puan boleh baca balik kalau nak tengok secara terperinci. Cuma sini dibina satu prosedur. Kalau kita guna LTSTI ni, kita boleh gunakan prosedur ni. Prosedur untuk guna dia. Macam mana prosedur ni? Dia ada 3 fasa, iaitu noticing, collecting dan thinking. Noticing ni maksudnya, kalau kita tengok, ni bukan fasa, ni komponen. Noticing ni maksudnya dia ada beberapa fasa, fasa 1, fasa 2, yang mana kita biasakan diri dengan data. Ni biasa berlaku dengan kita apabila kita baca
data-data kualitatif ni, macam temu bual ke, analisis dokumen ke, kita akan baca. Nak tak nak kita akan baca. Bila kita baca tu, itu yang kita panggil pembiasaan data. Pembiasaan data. Dalam masa kita sediakan data, dalam masa kita transkripsi data tu, dalam masa tu juga kita biasakan diri kita dengan data. Dan dalam masa tu juga pada fasa 2, kita akan bina kod awal. Waktu kita transkrip tu, automatik kita tahu, oh sini ada maklumat penting. Di situ kita akan jana kod awal. Waktu tu kita dah masukkan transkripsi kita dalam HTML. Jadi kita akan bina data kod awal ni. Sama ada kod tu secara deduktif, iaitu berdasarkan teori sedia ada ataupun konsep sedia ada, ataupun kod tu berdasarkan data tu sendiri, kod induktif. Kita baca, kita rasa oh ni tema dia. Kita baca, kita rasa oh ni kod dia. Kod dengan tema ni sebenarnya benda sama. Dalam HTML kita panggil kod. Kod ni dia boleh diubah jadi tema nanti. Daripada kod tu lah kita perkenalkan inilah tema sebenarnya. Cuma dalam istilah HTML, istilah teknikal dia tulis kod tu, tema tu sebagai kod. Okey. Seterusnya, dalam penjanaan kod awal ni, kadang-kadang bila kita baca, kita jana sendiri kod. Dalam HTML juga dia ada satu dia panggil suggestion code ataupun code in vivo. Maksudnya kita highlightkan saja, kita minta HTML itu cadangkan kod apa yang sesuai dengan bacaan kita tu. Dia akan bagi cadangan. Kita nak pilih, kita pilih. Kalau kita tak nak pilih, tak apalah. Okey. Itu pada komponen ataupun kita panggil pada peringkat noticing ni, memerhatikan. Kita buat pemerhatian awal. Okey. Kemudian berlaku coding sini. Kemudian selepas kita buat pemerhatian, kita akan ada fasa mengumpulkan ataupun menstrukturkan. Kita strukturkan dia. Di sini berlakunya fasa 3, kita binakan kod berstruktur, kita guna word list, word cloud, pengesahan kod. Pengesahan kod ni maksudnya kita nak pastikan kod kita tu mempunyai kebolehpercayaan. Yang kita buat code agreement tadi. Kemudian kita bina network. Network ni paparan network lah. Kemudian kita buat analisis pada kod dokumen. Okey, saya tunjukkan dulu. Saya dah terlompat tadi untuk fasa ni. Okay, dia bermula macam ni lah. Bila kita tulis metodologi dia, kita akan cakap metodologi kajian macam ni. Kemudian kita boleh masukkan gambar rajah prosedur yang kita guna. Kemudian untuk fasa noticing ni dalam penulisan kita boleh bagaimana kita nak mulakan paparan grafik kita tu. Ni kita nak tunjukkan yang kita dah jana kod awal tu. Okey, di sini ditunjuk satu-satu pada komponen memerhatikan. Ini apa data yang digunakan, sumber data yang digunakan, dimuat turun daripada laman web mana. Okey. Kemudian ini secara manual lagi, bukan HTML lagi. Saya nyatakan saja sini daripada tahun berapa. Kemudian barulah kita terus janaan HTML untuk kod awal. Untuk kod awal, bila kita analisis semua dokumen tu, didapati inilah dokumen tu yang kita dapat 948 perkataan. Ini sebab saya analisis juga perkataan-perkataan, sebab saya melihat kepada tajuk. Dalam tajuk tu ada perkataan apa yang paling tinggi? Ada perkataan yang sebenarnya. Kemudian dalam tajuk juga kita boleh analisis dengan word cloud. Sebelum kita buat pengkodan awal tu, kita analisis dulu untuk dapatkan gambaran awal. Kemudian kita tunjukkan sini dokumen. Contohnya sebenarnya susunan ni dia berbeza-beza berdasarkan kajian kita. Kalau cikgu mungkin kajian dia lebih kepada RPH, lebih kepada temu bual guru kan. Tapi yang ni kajian dia lebih kepada soalan karangan. Sebab tu saya tulis sini percubaan 2010, percubaan 2011. Maksudnya kita susun bagaimana dokumen kita susun. Ini paparan dalam HTML ni, bagaimana kita susun dokumen dia. Ni semualah susunan dia. Kemudian ini kita panggil secara umum. Kita dah susun dokumen ni dan tengok. Okey, contohlah kita dah buat sini. Kalau saya ubah sini percubaan 2010, kita tulis sini temu bual 1, temu bual 2, temu bual 3. Bila kita dah susun, kita upload semua dalam HTML dan kita tulis. Ini kita boleh rename balik. Kita ubah balik nama dia. Pulanglah pada kita nak ubah macam mana nama dia. Okey. Bila kita susun cantik, kita nak analisis semua ni ada berapa perkataan. Kita boleh guna word list ni. Kita analisis dengan word list.
Ini pada fasa apa kita panggil noticing tadi, pemerhatian awal tadi. Kita dapat tengok bagaimana bentuk frekuensi perkataan dia. Mungkin daripada frekuensi ni dapat memberi idea, tapi kalau kita rasa tak perlu pun, analisis ni tak perlulah. Okey, ataupun kita keluarkan analisis melalui word cloud. Kita tekan je word cloud situ, dia akan keluar pada paparan analisis yang saya tunjukkan tadi. Okey. Seterusnya, selepas kita analisis ni, kita akan buat pengkodaan awal lah, pengkodaan awal yang mana kita kod tadi. Saya tunjuk balik yang ni, paparan dia. Ni, penjanaan kod awal. Kita baca, kita kod. Kita baca, kita kod. Saya rasa kalau kualitatif ni, ini yang kita panggil fasa yang sangat membosankan lah. Kita baca ini, kita kod. Untuk baca satu tu letih kan. Minggu depan pula baca, letih. Tapi bila minggu depan baca tu, kod tu dah berubah-ubah. Sebab tu pentingnya kita tulis ulasan pada setiap kod yang kita bina tu. Dalam STI dia sediakan benda ni. Setiap kod yang kita bina, kita boleh nyatakan apa definisi kod tu, supaya bila minggu depan kita nak sambung kerja kita, kita tengok pemahaman kita terhadap kod tu masih lagi konsisten. Okey, selepas habis penjanaan kod awal, kod yang kita bina tu tak semestinya betul lagi. Kita kena susun balik. Sebab tu dia ada pada fasa collecting ni. Collecting, kita kumpulkan balik dan kita nak struktur balik. Kita nak struktur. Mungkin ada kod yang kita boleh merge, mungkin ada kod yang kita boleh split kan, pisahkan dia. Okey. Bila kita struktur, macam mana kita nak tulis dalam ni, ni pada fasa mengumpulkan, komponen mengumpulkan ni, kita boleh paparkan bentuk apa kod yang telah dibina. Macam sini saya buat kod populasi. Ada 937 dalam kod populasi ni. Di bawah kod populasi ni dia ada keluarga, masyarakat Malaysia, masyarakat antarabangsa, masyarakat Malaysia, pelajar, dan ada juga yang tidak dinyatakan populasi. Cuma di bawah pelajar ni pula dia ada lagi, ada pecahan dia. Di bawah masyarakat Malaysia ni pun ada pecahan dia. Sebenarnya kalau saya tekan sini ni dalam STI dia akan keluar lagi. Okey. Cuma ni secara umumlah kita laporkan benda ni. Ini kod yang telah dibina. Dan kita tulis saja apa yang kod telah dibina. Kemudian kita tunjukkan bagaimana kita analisis setiap kod tu. Tadi secara keseluruhan, dokumen keseluruhan. Yang ni contohlah kod keluarga ni sendiri. Kita klik saja pada kod keluarga ni, kita klik pada analisis frekuensi pada kod keluarga. Kita dapat keluarkan pula di dalam kod keluarga ni sendiri. Ni saya ambil kod langkah. Di bawah kod langkah ni, apa perkataan yang sering digunakan. Sini tulis kemahiran persediaan masyarakat, ada langkah, ada usaha. Kalau kita tengok langkah, usaha, peranan ni benda sama je. Sebab tu dia di bawah kata kunci langkah. Di sini kita akan jumpa mungkin clue lah, clue kepada apa perkataan yang sebenarnya mewakili langkah tu. Sini langkah, aktiviti, cara, amalan, peranan, langkah-langkah tindakan. Semua ni clue lah, tapi kita wakilkan sebagai kod langkah. Dan kita juga boleh buat analisis word cloud lah, frekuensi perkataan kat sini. Okey, yang ni kod belajar, kita analisis balik. Kod belajar dia ada remaja, ada murid, ada seseorang, ada pelajar, ada sekolah. Jadi semua tu di bawah kod pelajar. Okey, ni mengumpulkan semua, fasa mengumpulkan. Kemudian di bawah fasa mengumpulkan juga, sebenarnya kita boleh analisis lagi dalam bentuk jadual yang macam ni. Dia berbeza tadi, jadual ni jadual frekuensi perkataan. Yang ni pula jadual frekuensi kod. Contohlah, kita ambil pada kod populasi itu sendiri. Di bawah populasi itu sendiri, kita nak perincikan. Kalau atas tadi, kalau kita tengok atas tadi, paparan awal, populasi ni, di bawah keluarga ni, dia terus masyarakat. Sebenarnya di bawah keluarga ni ada banyak lagi. Di sini kita huraikan balik ni. Kalau tengok kepada penulisan ni, dia huraikan balik. Di bawah populasi, keluarga ni dia ada keluarga saja, ada keluarga berperanan keluarga. Keluarga melibatkan keluarga. Masyarakat antarabangsa, ada masyarakat antarabangsa berperanan masyarakat antarabangsa melibatkan masyarakat antarabangsa dan sebagainya lah. Dia ada pecahan-pecahan macam ni pula. Yang ni pun kita boleh terbitkan dan kita tunjukkan di sini. Okey.
Kemudian ini sama juga di bawah kod minat. Minat ada banyak subkod dia, kita boleh tunjukkan. Ini semua di bawah komponen mengumpulkan. Kemudian di bawah komponen mengumpulkan juga kita boleh tunjukkan paparan, kita panggil apa, paparan network tadi, tematik dia berlaku macam mana. Kita nak cakap ni lah analisis tematik. Bagaimana tema konteks ni berlaku. Dia berlaku berdasarkan subkod pendidikan, subkod sukan, subkod kejaya. Semuanya dikodkan di bawah konteks sini. Sebenarnya kita boleh banyakkan lagi gambar rajah ni, tapi dia agak complicated, penuh sangat nanti. Sebab tu saya limitkan kepada kod dengan subkod sahaja. Tapi sini dia bergantung pada kreativiti kita lah, macam mana kita nak susun gambar rajah network kita ni. Okey, ni pada fasa mengumpulkan, mengumpulkan, menstrukturkan. Okey, ni pun sama lagi, kita tunjukkan juga ni secara penuh. Kalau kita sini percubaan ni, soalan-soalan percubaan semua soalan percubaan tu kita tengok kepada kod besar dia. Populasi ada berapa, minat ada berapa, konteks ada berapa, bentuk ada berapa yang telah dikodkan. Ni jumlah besar dia. Okey. Dan ni pula kita tengok kepada analisis, kita panggil analisis. Sebenarnya yang ni analisis human error ni. Kita panggil apa? Kita buat analisis kepada kod yang sama. Untuk melihat adakah terdapat pertindanan kod yang boleh kita mergekan. Tadi saya bagi tahu tadi berlakunya human error kan. Tapi kalau kita tengok sini, analisis baca, terus saya baca tak ada pun yang timbul simbol kuning ataupun simbol merah. Yang penting kita panggil apa? Clue yang utama adalah kalau keluar simbol merah, kod tu kita kena merge ataupun kita kena gugurkan. Tapi kalau tak keluar, dua-dua tak keluar, kita bergantung pada indikator warna dia, kepekatan warna. Kita boleh tengoklah kepekatan warna dia. Kalau kita tengok sini, kod populasi, kod minat ni, minat dengan bentuk ni sangat tinggi. 280 ni sangat pekat. Bentuk dengan minat ni sangat pekat. Kalau kita tengok sini, dia ada huraikan ni, bentuk dan minat ni. Dia bagi tahu sini, pada fasa semakan menunjukkan bahawa tema bentuk dan minat ni mempunyai kepekatan tinggi, iaitu 280. Okey, kemudian kita huraikan kenapa bentuk ni tinggi, kenapa berlaku minat dan populasi ni selalu berlaku bersama, selalu dikodkan bersama. Jadi kita rujuk balik. Yang ni kita kena bina sendirilah pemahaman kita. Yang sini saya ambil balik soalan tu dan saya tunjukkan kenapa berlakunya macam ni. Ni minat dan dalam masa sama ini bentuk. Jelaskan minat ni dia berada di sebelah perkataan bentuk ni. Dia minta jelaskan. Ini minat dia usaha-usaha ataupun langkah-langkah. Sebab tu kod bentuk dengan minat ni dia berlaku bersama tu sangat kerap. Kita dapat tengok yang ni lah, fenomena yang berlaku dalam data kita tu. Okey. Tapi lain kajian, lain dapatan kita. Mungkin lebih menarik lagi dapatan kita. Kemudian kita boleh paparkan lagi, kita bermain dengan word cloud, kita bermain dengan jadual frekuensi ni. Kemudian okey, ni analisis awal dulu. Ni benda yang sama lagi. Kita nyatakan ni dalam fasa mengumpulkan tadi. Kemudian dalam fasa mengumpulkan sini saya tak masukkan. Okey. Saya pergi dulu kepada paparan sebab saya nak tunjuk dalam fasa mengumpulkan juga sebenarnya dia kena ada fasa intercode agreement tadi. Intercode agreement. Okey, saya tunjukkan dulu sini. Okey. Ini RPH, penulisan RPH. Macam mana nak bina rumus RPH. Okey. Benda yang sama je guna dalam metodologi. Metodologi ini reka bentuk dia. Ceritakan dia ada 3 fasa: mengenal pasti, mengumpulkan dan memikirkan. Biasakan data semua tu. Okey, adanya paparan mengumpulkan. Okey, sini ada tak? Okey, sini tak ada, cuma dia hanya tulis pengesahan tema.
Dia hanya tulis nilai perkali Krippendorf digunakan, dan dia hanya bagi tahu intercode agreement memperoleh 0.9. Okey, dia hanya maklumkan macam tu sahaja. Ini dalam salah satu artikel lah. Sebenarnya dia lakukan pengesahan tu dalam kita panggil apa, komponen mengumpulkan, apa mengumpulkan tadi, komponen mengumpulkan lah. Dia lakukan intercode agreement. Okay, saya tunjukkan satu lagi yang ni tak ada. Dia ada dalam artikel satu lagi yang mula-mula saya tunjuk tadi. Okey, mungkin ada dalam artikel ni. Okey, yang ni lah. Selepas kita buat fasa mengumpulkan tu, kita kena ada satu pengesahan. Pengesahan tema ni. Pengesahan tema. Sini ditulis pengesahan tema. Sebenarnya kalau kita lihat balik, sebenarnya intercode agreement ni dia lebih kepada menilai kebolehpercayaan tema yang kita bina tu. Okey, tema yang kita bina. Macam mana kita buat pengukuran oleh 2 orang, ataupun kita pergi kat pakar, kita minta pakar tu kod balik, ataupun semak. Biasanya kalau manual kita minta pakar tu semak, pakar akan write ataupun komen je, tu secara manual. Tapi kalau kita minta pakar tu guna STI, ataupun dia ada juga sebenarnya sini dia panggil member checking, tapi kena adalah literature yang menyokong pada member checking tu. Ataupun kita gunakan pakar tu juga mesti dia mahir, ada kemahiran berkaitan dengan STI jugalah. Dia dapat semak melalui STI dalam 2-3 data dan 2-3 kod. Dia kod yang sama, dan bila dia kod yang sama, STI kita pun akan dapat baca berapa persamaan dia tu. Macam sini dia nyatakan 0.878, maksudnya lebih daripada 0.75 lah. Dan dimasukkan juga paparan analisis kebolehpercayaan dengan menggunakan nilai Krippendorf ni. Okey, itu kita panggil apa, dalam proses mengumpulkan tadi. Dalam proses mengumpulkan kita buat analisis ni. Okey, dan akhir sekali apa yang kita nak tulis adalah pada proses, saya tunjuk balik paparan tadi, komponen memikirkan. Okey, pada komponen memikirkan ni masih lagi guna word cloud, frekuensi kalau kita nak guna lah. Tapi kita akan banyak guna gambar rajah Sankey, sebab gambar rajah Sankey ni dia lebih umum. Kita nak tengok yang ni sebenarnya kod yang kita dah bina, kod utama lah. Yang ni dokumen kita. Ni dokumen kita. Ni kod utama, ni dokumen kita. Yang ni kita paparkan dan kita cerita je balik apa yang berlaku pada kod kita. Kemudian contoh di bawah kod, kita tengok sini, yang ni di bawah kod populasi. Kita boleh paparkan semua populasi ni. Yang ni di bawah kod minat. Di bawah kod minat ni dia ada kata kunci umum, dia ada kesan, dia ada langkah, ada punca sebab dan faktor. Subkod di bawah kod minat ni sendiri. Ini dokumen, sebelah ni semua dokumen ni. Jadi kalau kita tengok sini, kita dapat uraikan dalam soalan, banyak soalan yang bertanya tentang langkah. Ini soalan SPM bermula daripada tahun 2010 hingga 2020 sebelum COVID dulu. Banyak soalan SPM ditanya tentang langkah. Punca sebab ni agak kurang, kesan juga banyak. Ini lebih kepada kita nak analisis bentuk soalan SPM lah. Kemudian ni dalam konteks, dalam kod utama konteks kita dapat paparkan dalam bentuk Sankey. Cuma dalam artikel ni dia tak tunjuk bentuk force direct graph. Sebenarnya kita boleh analisis lagi dengan satu cara, iaitu kita panggil force direct graph ni. Force direct graph ni dia ada bentuk bulat sikit. Saya dapat tunjukkan sini. Bentuk dia ada tak sini? Bentuk macam ni lah.
Kita boleh paparkan juga dalam bentuk Force Direct Graph macam ni lah, bentuk bulat. Bila bentuk bulat macam ni, apa yang kita nak huraikan? Apa yang kita huraikan adalah sini kita dapat analisis, kita bagi tahu bentuk merah, bentuk oren ni. Oren ni dia dah besar, dia dekat pula dengan warna kelabu ni. Sebenarnya semuanya tertumpu pada warna kelabu ni. Warna kelabu ni kalau kita tengok sini, kemahiran dan aspek. Maksudnya dalam bahasa Melayu ni, yang kita ukur adalah kemahiran, 4 kemahiran bahasa tu, dan aspek tata bahasa dan aspek seni bahasa. Apa yang paling banyak digabungkan adalah konten. Konteks ke konten. Konten dalam ni saya panggil konten. Konten yang banyak digabungkan. Situ kita boleh hurai lah. Sebenarnya elemen konten sangat banyak dalam objektif pembelajaran. Kemudian diikuti oleh merah ni. Merah ni dia dah lah besar kan. Kemudian dia rapat juga. Tapi orange lah lagi besar. B ni behavior, tingkah laku. Dalam objektif pembelajaran mesti ada tingkah laku. Sebab tu dalam objektif pembelajaran kita akan tulis murid dapat mengenal pasti. Contohnya murid dapat membaca, murid dapat menulis, menyatakan. Itu semua objektif pembelajaran ada dalam tu. Tetapi konten ni membaca apa? Membaca teks. Contohnya membaca teks kereta baru. Itu maksudnya konten. Konten ni sebenarnya lebih banyak yang ada berbanding daripada behavior tu sendiri. Kemudian audien ni kepada murid lah. Ni biasa. Ada yang tulis, ada yang tak tulis. Biasa kita akan tulis, RPH tu akan tulis pada akhir pembelajaran murid akan dapat. Ada RPH yang tak tulis, tapi dia masih lagi besar. Besar ni maksudnya hampir keseluruhan RPH tulis. Dia besar dan dia lah taklah berapa jauh kan. Okey. Yang hijau ni efisiensi. Maksudnya dalam RPH tu, RPH guru-guru di sekolah ada yang tulis, kalau membaca dengan intonasi yang baik dan sesuai, menulis dengan gramatis. Ada objektif yang tak tulis, ada objektif yang tulis. Sebab tu dia agak jauh sikit, tapi dia masih lagi besar. Okey. Kemudian ungu ni dia dah makin jauh dah, degrees. Ada objektif pembelajaran dia nyatakan kalau tulis ayat tu 3 ayat ataupun 4 ayat. Tapi kebanyakan RPH dia tak tulis, sebab tu dia agak jauh sini. Dia jauh dengan ni dia tulis. Tapi dalam kajian ni kita masih lagi ambil D ni, sebab dia masih lagi digolong sebagai besar lah. Sini pun sama. COC sebenarnya kalau kita tengok dia bergabung dengan D. Dalam kajian ni kita dah gabungkan dengan D. Sebab apa? COC dengan D ni dia dah merah. Jadi analisis seterusnya kita gabungkan dua ni. Yang dihilangkan saja dalam analisis ni adalah F, bentuk, iaitu secara dalam kumpulan ke secara individu ke jarang ditulis dalam RPH. Okey, tu cara kita nak baca inilah paparan Force Direct Graph ni. Force Direct Graph dalam Electricity Eye ni sendiri. Okey. Apa lagi saya nak kongsikan sini? Okey, seterusnya selepas kita analisis yang ni, kita analisis yang ni dan okey, dan kita analisis Sankey. Yang ni saya dah bagi tahu tadi. Sankey biasanya macam nilah, kita analisis Sankey. Okey, cuma mungkin boleh saya rumuskan balik yang tadi untuk penulisan menggunakan Electricity Eye ni. Pertama kita boleh gunakan yang ni lah, kita boleh gunakan prosedur ni, prosedur analisis Electricity Eye bersistematik. Boleh rujuk type saja prosedur analisis Electricity Eye bersistematik ni, yang mana dia gabungkan model FRIES, model TCA, Thematic Content Analysis FRIES, dan model NCT, Noticing, Collecting dan Thinking FRIES juga. Dia gabungkan dua-dua. Cuma TCA tu dia gabungkan dengan Brown and Clark. Sebab tu kalau kita tengok fasa 1, fasa 2, fasa 3, 4, 5, 6, 7 ni, dia fasa analisis tematik sebenarnya. Cuma Brown and Clark tu tematik dia manual. NCT pula yang diperkenalkan oleh FRIES tu, dia gunakan Electricity Eye untuk analisis. Jadi dalam prosedur analisis Electricity Eye bersistematik ni, kita gabungkan. Bagaimana nak gabungkan Electricity Eye menggunakan thematic content analysis tu, dan bagaimana tahap-tahap dia. Jadi dalam penulisan
dalam penulisan kita boleh mula-mula dapatan kita boleh cerita dulu tentang proses proses penjanaan kod awal, apa yang kita dapat mula-mula. Kita boleh nyatakan dalam dapatan komponen ataupun fasa 1 ataupun komponen memerhatikan apa kod awal yang kita buat. Kemudian dalam dapatan juga kita tunjukkan proses mengumpulkan, apa yang kita buat dalam mengumpulkan. Kita akan tunjukkan jadual, macam mana kita gugurkan, kenapa kita gugurkan jadual tu apabila berlakunya warna merah tadi, kan? Kita analisis kod akuran tu. Dan dalam fasa mengumpulkan juga kita lakukan ni proses ini dah tak ada lah. Ada tak sini? Tak ada. Dia ada dalam apa? Dalam artikel satu lagi. Proses intercode agreement tu semua dalam fasa mengumpulkan. Okey, habis fasa mengumpulkan tu fasa memikirkan. Yang mana kita jana pula paparan yang ni, yang bulat-bulat ni, dan kita jana juga paparan Sankey ni untuk kita jadikan dia satu. Memikirkan ni maksudnya apa yang dipaparkan tu kita fikir dan kita kaitkan dengan inilah, dengan literature, literature kita kaitkan. Itu fasa memikirkan. Kita gabungkan dengan kajian-kajian lepas dan dapatan-dapatan kita berdasarkan rajah-rajah yang kita dah analisis ni. Okey, saya kira kalau ada pertanyaan, sebab itu setakat ni lah perkongsian mungkin agak ringkas, kan? Tapi saya cuba kongsikan yang pertama di awal perkongsian saya tadi berkaitan dengan penggunaan LTSTI, dan yang kedua tadi berkaitan dengan bagaimana kita nak menulis hasil dapatan kita menggunakan LTSTI ini sendiri. Okey, mungkin saya boleh cadangkan sini antara artikel-artikel, kalau nak rujuk yang artikel yang saya tulis bersama dengan rakan-rakan pensyarah sini di IPG ni, boleh rujuk kepada artikel Procedure Analysis LTSTI bersistematik, kemudian representasi partikel lah berdasarkan analisis pendekatan abduktif, dan satu lagi ABCDE dalam objektif pembelajaran. Boleh type itu ataupun type je LTSTI PDF, dia akan keluarlah artikel-artikel berkaitan dengan penulisan-penulisan untuk kita jadikan rujukan. Okey, saya kira itu saja. Kalau ada pertanyaan, saya buka dulu kalau ada pertanyaan. Okey, mungkin tak ada pertanyaan. Kalau nak berhubung dengan saya, boleh je WhatsApp terus. Untuk pertanyaan apa-apa boleh berhubung pada talian 019 4554 377, dan boleh tanyalah berkaitan dengan LTSTI ataupun nak bekerjasama berkaitan dengan penulisan artikel-artikel menggunakan LTSTI ni. Okey, saya kira saya tamat di sini dulu. Terima kasih kepada semua. Kita panggil apa, memberi komitmen dan sanggup menunggu sampai petang, dan saya minta maaf sekali lagi atas kelewatan pada hari ini. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera semua. Okey, nombor telefon 019 4554 377 saya share dalam komen sini.